kegilaan orang ramai. Ini adalah kisah hari raya aku dengan penuh fantasi. Aku rasa aku nak cari baju raya dululah. Mana kasut aku? Weh, lipat aku ni Bak beli ni, hilang. Siapa tahu curi tadi? Budak mana? Budak nakal gila. Tak apalah, nanti lah kita cari mula. Mu boleh pergi baju raya? Baju raya? Lagi. Aku nak tanya mu tak ada balik barang benda-benda kan? Ni, mu duk patah tu aku nak pesan sikit Mu jangan balik barang terlarang pula. Terutamanya baju. Kisahnya bermula dengan kehilangan satu silifar. Otak dia. Aku terjumpa satu kotak misteri. Aku. Ulo, tiba je di sini. Dah nampak tak? Buka ya. Wow. Ada baju lah. Tak ada orang nampak kan? Aku rasa aku kena balik. Tak duk pun. Ni duk cakap aku tak? Tak apa. Jom, kita baliklah. Semasa aku pulang ke rumah, aku teringat kata-kata Fariha tentang baju misteri itu. Adakah baju itu adalah baju ajaib? Mu tahu tak ya pasal baju dekat tempat tau, baju kampung hidup dalam kotak. Kampung baju magic. Mak Nisa? Dia boleh tengok ke viral kat Facebook kat TikTok ada belakang. Dulu, ada seorang budak yang berusaha sangat nak cari baju tu sehingga ke gua. Namun, meninggal dibunuh oleh monster-monster. Aku ada baju raya ajaib. Akibat Fariha cerita tentang kehebatan baju ajaib itulah, aku jadi syak baju yang aku jumpa ni adalah baju ajaib tu. Jadi aku nak cuba pakailah. Disebabkan baju ajaib inilah aku dapat berjumpa Umiku walaupun sekejap di hari raya tahun ini. 2 hari raya sebelum, aku cuba nak buat ketupat. Tapi... Kan aku nak buat Garang tak ada. Daun palas tak ada. Gula tak ada. Ada beras dengan satang je. Weh. Tengok ketupat weh, sebab baju ajaib ni lah ketupat aku siap. Mesti sedap ni. Weh. Tupak aku siap dah. Weh. Kerana baju raya ni lah, semua jadi ajaib. Weh. Allah. Menang ni ke? Lama, tak lah. Rumah ni siapa? Ni aku main dengan adik aku. Ni Maya ni nama Yejak. Kena kamu. Weh. Budak ni lah. Awak curi lipat aku itu. Sebenarnya lah Kak, aku dah tahu adik Fariha yang ambil. Sebabnya baju ni boleh undur masa balik. Aku boleh nampak semuanya. Budak tu lah ambil. Ya, Fariha. Nanti aku berayalah rumah kau. Okey, bye.
Amaran kau tidak boleh pakai baju ini ketika kamu marah. Kalau tidak, nahas menimpa kau. Budak ni awak suruh lipat aku. Kaila sampo. Jangan. Kaila sampo Kaila. Kaila sampo lah. Ini kain raya. Tapi betul ke? Saya tipu je ni. Apalah, tak lawa pakai baju ni. Kalau fashion, tipu je ke saya. Saja nak bertakut aku. Makcik, nak beli tak benda aku jual? Murah kan? Aku jual benda raya-raya, orang nak jual raya. Aku raya-raya, aku nak bergambar dengan baju lawa kan baju aku. Kek aku nak pergi raya dengan kakakmu. Diam dia masalah dengan aku. Orang masa ni bagi ada raya. Aku nak beli ngecong. Oh, makcik belilah. Mocik bayar tu.